Hai semua, hari ni kita nak kongsi satu kes kerosakan. Ini adalah petrol generator. Melalui aduan dengan pelanggan kita, katanya mula-mula start dengan nama. Lepas tu mesin tiba-tiba berdengur tak stabil. Mesin tak fungsi dengan molek. Seterusnya kita cuba lihat simptomnya lah. Lepas guna mesin dan perhatikan, memang betul throttle engine naik turun tak stabil. Lepas tu putaran sangat tak stabil. Jadi di manakah hala tuju nak meki pada dalam ni? Ramai orang ada pandangan tentang engine. Pertama kena nyemak carburetor, ignition coil dan komponen seperti spark plug ni. Ada satu butiran dalam video, sama ada anda beri perhatian tak? Apakah dia? Iaitu bacaan voltmeter ada ayunan naik turun yang besar. Amplitude ayunan jarum sangat besar. Jadi bagaimana nak selesaikan seterusnya? Ke manakah arah saya? Tonton video seterusnya. Hanya dengan keluarkan loading beban, lepas itu pulas minyak secara manual. Kita tiru cara enjin operasi dengan loading beban, dapati ia berjalan dengan lancar. Jadi padamkan enjin. Masa ini kita kena tengok bahagian penjana kuasa. Ikut pengalaman saya, kemungkinan besar yang berluar pasti ia adalah masalah AVR. Jom kita kantikan hot baru. Baru saja selesai gantikan AVR, hidupkan semula enjin, lepas tu sambung beban loading. Tak kira sama ada enjin jalan atau voltage, semuanya stable. Ini maknanya adalah masalah AVR. Kita semua dapat lihat bahawa ia adalah sebuah generator dengan kuasa tetap. Kalau generator yang kuasa tetap nama, soket di atas AVR ada 2 plug. Yang ni hanya ada 1 plug. Apakah jenis AVR yang hot sesuai? Kita hanya perlu tukar AVR jenis 2 fasa biasa. Tapi kena ambil perhatian bila tukar AVR. Sebabnya carbon brush dia ada bahagian positif dan negatif. Kedua-dua wayar pada carbon brush. Selain pun lepas tukar AVR baru, ada setengah daripada kilangnya voltage tak begitu tepat. Jadi kita kena adjust skru pedalah kat sini, adjust voltage supaya cukup tepat. Diharap EP ini membantu anda. Jangan lupa follow dan like. Mari jadi boh.